Negara berkemungkinan menghadapi risiko darurat tenaga dan bekalan makanan. Rakyat perlu difahamkan mengenai punca dan magnitud krisis yang sedang berlaku. Sekatan Amerika Syarikat terhadap laluan perdagangan di Selat Hormuz memberi kesan kepada 6 kapal Malaysia yang masih terkandas di sana. Dah harga barang naik 35 sen, saya ambil sampai 185 sen. Ini Madani apa ni? Lagi-lagi Malaysia menghadapi masalah besar. Di saat negaranya mengalami kelangkaan minyak, kapal-kapal minyak milik Malaysia dikabarkan tertahan di Selat Hormuz dan tidak bisa melintas akibat adanya blokade dari Amerika Serikat. Kritikan keras kepada kerajaan pun terus berdatangan. Bukan hanya di Kuala Lumpur saja yang terkena dampak, kini negeri-negeri lain di Malaysia juga mengalami krisis ekonomi. Salah satunya negeri Perak, mengalami lonjakan bahan pokok hingga obat-obatan yang semakin membebani rakyat akibat kenaikan minyak di Malaysia. Mereka berharap Anwar Ibrahim bisa telepon Donald Trump supaya Selat Hormuz dibuka bagi tumpuan dunia. Di saat Presiden Indonesia bergerak cepat ke Eropa untuk mengamankan BBM dalam negara, Anwar Ibrahim malah asik berpidato mencari pembenaran di tengah derasnya kritikan dari rakyatnya. Perang belum habis, tapi dunia dah rugi besar. Minyak naik, perak jatuh dan ekonomi global sekarang terperangkap. Trump baru bagi deadline, tapi Iran tak kisah pun. Last US terpaksa setuju ceasefire 2 minggu. Tapi ramai tak sedar ceasefire ni bukan solution. Ini cuma pause. Apa jadi sebelum ni? Trump kata Iran takkan tutup Selat Hormuz. Iran tutup. Dia kata kapal boleh lalu. Kapal diserang. Dia kata allies akan bantu. Tapi satu pun tak datang. Dia kata Navy akan escort. Tentera sendiri cakap, it's too dangerous. Dalam masa yang sama, minyak dunia terus melonjak. Dari $61 jadi lebih $110 setong. Dan boleh cecah $150 setong kalau krisis berterusan. Perak pula jatuh 40% dari peak. Bukan sebab tak ada demand, tapi sebab Fed ubah polisi. Masalahnya sekarang, supply perak makin berkurang. Market defisit dah masuk tahun ke-6. Dan ini paling bahaya. Federal Reserve sekarang terperangkap. Nak naikkan interest rate, ekonomi boleh jatuh. Nak turunkan, inflasi boleh meletup. Tambah lagi, Iran mula guna yuan, bukan USD untuk minyak. Ini tanda sistem petrodolar mula retak. Ceasefire 2 minggu ni bukan penyelesaian. Ini cuma breathing space sebelum kemungkinan gelombang lebih besar datang. Follow saya lagi for more update strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal dan tak ada drama. Hutang dah 1.5 trilion ringgit. PTPTN. Ya. Saya ambil masa. Sebab apa? Masa saya cadangkan hutang baru sekitar 30-40 bilion. Sekarang dah 2 kali ganda. Sekarang cari jalan supaya negara tak terbeban dengan ekonomi. Kalau namanya bukan bodoh, nama apa, Pak? Ha? Oh, tak ada kapal minyak yang ikut Selat Hormuz. Politik kita ni. Dan kita, jangan tegur. Jangan. Ada yang minta maaf? Dah silap? Tak ada. Yang bawa ke tempat, saya nak masuk topik lain pula. Ini panjang dah topik ni, kita jawab. Dan semua kita tahu kesan dia. Mesti ditangani dengan serius. Tolong libatkan kami. Apa juga keputusan kerajaan, bagi kami boleh terima dengan akal yang waras. Rakyat boleh terima dengan akal yang waras. Ya. Ini naik minyak, seperti mana dikatakan, harga minyak dunia naik 30%, kita naik 80%. Kalau kita beli barang, harga RM1, sekarang saya beli barang dah jadi RM3.35. Patut untung saya naik RM1.35 saja sebab keuntungan dah ada dalam. Dah harga barang naik 35 sen, saya ambil sampai 185 sen. Ini Madani apa ni? Naik RM2, perbelanjaan meningkat RM4. Berarti tiap-tiap tahun rakyat kita miskin. Kita tak nampak sebab kita duduk dalam ni cukup. Ni di luar sana. Ini realiti ekonomi negeri Perak.
Dan baru ini juga dinyatakan bahawa telah disebut 40% daripada harga perubatan akan meningkat. Tak nampak lagi kos-kos lain. Kita tengok kesan ekonomi, realiti kehidupan rakyat dalam negeri Perak yang ada pada hari ini. Apa kata kalau perkara ini terus memanjang dan terus inflasi ini terus meningkat? Kadar sekarang perbelanjaan boleh guna terus mengucup, pendapatan boleh guna terus mengucup. Rakyat miskin akan bertambah. Yang Berhormat. Sehingga Yang Berhormat. persatuan Tono. pesawah-pesawah Yang Berhormat. Tono. buat dan membuat kenyataan. Semanggul. Tono. Kalau begini Nak celah boleh ke? Tak bagi. Kalau begini dia terus kata ada fakta. Tono dia tak bagi ada celah. fakta. Saya tak bagi. Ini bukan ada fakta pengacau. Ni, Nak tanya Saya cadangan. nak Bukan cerita. pengacau. Nak tanya cadangan. kalau Apa cadangan Yang tiap Berhormat? kali dia buat bendang, Okey, dia Tono. akan mengalami kerugian. Ni jentera-jentera yang tolong yang buat bagi hutang kat depa, bila tak ada hasil mereka tak boleh bayar hutang, mereka juga berhenti daripada untuk menjalankan perkhidmatan, akhirnya mereka membuat keputusan. Baru buat kenyataan dengan jelas peraturan. Kalau tidak Yang Berhormat. ada intervention daripada kerajaan, mereka akan Yang Berhormat, Yang Berhormat. buat bendang. Yang Berhormat. Kalau berhenti Bagilah buat peluang bendang, Tono. apa kesan kepada negeri Perak? Kita tak tengok lain, kita tengok negeri Perak. Bagi peluang Tono. Tono Dah nak dua tanya kali. satu soalan saja. 2 kali jumpa. Tono Saya dia tak ajak bagi. ahli parlimen kita turun, ketua pembangkang sama turun kita berjumpa. Saya tak nampak rombongan kereta hitam Esko dan Menteri Besar turun berjumpa dengan masalah rakyat. Tak apa. Ketua Saya tak pembangkang pun nampak dah lagi. tukar dah. Belum nampak. Laporan nampak cantik. Cuba Ni, cari jom kita tengok. riset. Semalam saya tengok macam mana kami nak buat. Yang duk ada pun tak boleh nak selera. Yang Berhormat. Parit yang ada, air tak boleh lalu. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Saya pergi sana dia kata apa? Yang Berhormat. Isu rakyat ni, Bajet. relax dulu. Macam Isu rakyat ni. Dia tak ada bajet perkara yang telah ada. Yang Berhormat, Datuk. Halo Pongso. Datuk yang di-Pertua. Halo Pongso geng, dia bagi. Saya, okey, ni saya bagi. Sana bagi. tak ada fakta. Kalau yang lain saya bagi. Yang ni Okey. tak ada. Ni pengacau. Terima kasih. Tak boleh. Tak boleh Awal macam ni. Semanggol Okay, saya cakap sekejap Nanti dia bagi kebenaran bangun. Bila saya bahan nanti saya bagi you. Okey, Semanggol, setujukah dengan saya? Kali ni dengan apa cerita minyak semua Semanggol dah sebut dah, ramai dah sebut dah. Tentang padi ni, saya rasa untuk kawasan saya lah, Bagan Serai ni, YB Exco Pertanian bertongkat datang. Terima kasih. Cool ya. Belakang loji Batu Lima, bendang dah boleh buat dah. Tapi dengan masalah padi kali ini, kalau ketua pembangkang, ahli parlimen satu Malaysia turun mai Bagan Serai, mai Alu Pongsu, kali ini sekali lagi dah. Tadi SMKA. Kali ini saya mohon, saya cabar YB Kota Tampan, kita turun sekali, kita berdepan dengan petani. Kita dengar betul-betul. Tak mahu Esko dah kali ni. Esko dah buat kerja dia dah. Kota Tampan, tolonglah. Datang kita berdepan, kita dengar. Walaupun dah tahu, saya tahu. Kota Tampan, Bonsu, dia ni dah macam tahu last dah manggu masalah punya ni. Tapi kita minta lagi sekali. Dan last, yang dua lagi saya nak cakap habis manggu lah. Tentang Selat Hormuz, saya tak berapa nak faham. Sebab tadi ada yang kata tol dan sebagainya. Kalau Iran tutup Selat Hormuz, PMX boleh telefon. Sekarang semalam Tok Mat Hassan Menteri Luar kata Amerika pula sekat, lagi senang PMX nak telefon. Kan? Dan satu lagi yang Semanggur sebut tadi tentang Kota Tampan, minta maaf lah YB. Kami tak berdepan dengan PMX di Putrajaya. Satu-satunya orang Perak yang berdepan dengan PMX pasal masalah minyak ni Kota Tampan. Jadi cerita habis-habis kat kami dalam Dewan ni, supaya kami dapat bantu. Dan bila kita buat macam Selangor buat, bila ada task force committee non-partisan, tak ada parti. Sebab dah sebut adinda saya tadi, saya nak sebut kat Habis Manggoy, saya pesan kat adinda saya, jangan letak logo parti kat Dayang. Selamatkan negara, selamatkan negeri dulu. Okey? Terima kasih. Habis Manggoy.
Mohon mencalar. Sangat saya minta Gunung Semanggu. dimasukkan Gunung dalam Semanggu. ucapan Ini saya. soalan memang Ini banyak bernas. lagi. Saya Soalan tahu Seronok soalan. nak Ini tanya banyak berkenaan lagi. padi Okey. juga. Yang Abang Datuk, sebab itu kita Dan tanya menyokong berkenaan pada padi apa juga. yang- Isu yang sama. Apa yang dibangkit oleh Jadi selama minta saya sahabat masuk, saya daripada kubu akan Gajah isu yang Haji sama Zaitun. saya masuk tak boleh mencela. Saya dah Tapi bagi, saya dah selama bagi. kata ketua Kalau daripada pembangkang luar sekarang ni yang mohon nampak saya masuk. profesional ni, apa Tanya tinggi-tinggi pasal padi yang saja. bangkit. Padi. Rumput ke bangkit? Saya boleh bagi. Sahabat saya bangkit. Ini dia sudah tahu Titi daripada Syawang sejarah dia dia. about Ni. close standing order tu. Okey, okey. Boleh bagi dia cakap dia buang kat Standing sini. order penipu ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.